bulanan 400 lebih dan kereta boleh lagi buat full on, kemungkinan besar anda boleh dapat lagi cashback 1000 hingga 2000. Untuk kawan-kawan yang bergaji 1008 hingga 2000 dah layak untuk mohon kereta ni. So, ini adalah Proton Iris tahun 2015 1.6 spek premium. So, untuk kawan-kawan yang ada masalah nama ataupun masalah dokumen pun boleh cuba mohon kereta ni dengan kami. Okey, so untuk harga on the road kereta ni 22,800. Yang ini harga without insurance dengan road tax. Monthly dia 400 lebih, kereta masih boleh loan lagi 5 tahun. So, untuk outlook kereta ni anda boleh tengok condition memang sangat cantik. Untuk cat kereta adalah cat yang baru. Yang kereta ni kami hanya touch up dengan 2 layer cat yang baru sahaja. Sebab owner sebelum memang ada jaga kereta. Lepas tu, untuk rim kereta masih kekal dengan rim original. Hanya bunga tayar dia ni ada lagi 40%. So, bila anda beli kereta ni mungkin pakai lagi setahun baru tukar tayar dia. Okey, so depan dia anda boleh tengok dia adalah projector headlamp. Bawah ada lagi lampu DRL. So di tepi driver seat sini ada lagi keyless entry. Dalaman kereta ni anda tengok condition dia memang banyak cantik. Dashboard semua licin-licin punya. Okey, sikit ketuk sikit cala pun tak ada. Steering kereta adalah multi-function steering. Mileage dalam 40,000 lebih. Okey, dan juga kereta ni ada touchscreen display original dan reverse camera pun dah sedia. So, kerusi kereta ni adalah full original leather seat. Dan di sini anda boleh tengok ada 2 USB charging port lagi. So, untuk passenger seat punya ruang memang sangat-sangat luas. Di sini memang boleh muat 3 orang dewasa. Okey, so bahagian belakang dia anda boleh tengok. Dia nampak simple and nice. Original diffuser dah ada. Spoiler original pun ada juga. So untuk boot punya ruang pun sangat luas juga. Boleh letak 2 ataupun 4 luggage. So guys, jika anda ada minat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autowork. Kita jumpa next video.